Kita kena tahu pok kita tu nama apa, kita jangan ubah. Nah, ni sebuah ben kita dekat orang lain. Tapi demo ni berani tukar. Dan oleh sebab apa? Oleh sebab dia saat ni tu nak ambil kata A1 tu nak akal juga. Walau dia bukan keturunan A1 pun dia guna juga. Nama orang lain mari menisbahkan dengan band dia tu untuk nak jadi one juga. Habis kata ni bukan 1% syait tu dak. Bukan 1% sayyid tu dak. Dulu orang dak petikai banyak dah kata Wan Ismail tu pia. Apabila kita hurai gitnya. Hak ni pakai locak di dalam apa nama udara pula kata anak cucu Syekh Daud lagu mana Syekh Daud tak ada keluarga. Kalau tak faham hak ni nampak teruk ni. Orang kata anak cucu Syekh Daud ni maksud gana? Bako taliye tu lo. Nampak tu tak? Ibnu Katsir ni ulama demo tak? Ulama kita, tok guru kita tak? Tok guru kita ngaji bila? Orang panggil orang kecek tu gede. Baka dia. Orang anak syarat ni orang parik. Tanya orang parik tengok. Tengok. Tanya dulu. Nak belum pada nak mempertikai. Faham tak tu? Tanya wi cerah, wi jelas, wi nyata, wi jilah dulu. Belum daripada nak mempertikai. Kita rasa nak suka juga bayar dah. Nak murih tu tak boleh nak murih sangat. Ya orang tak ada jadi cidik mana ni tak boleh buat murih ke dia. Hoi kata anak cucu Syarah. Syarah tak ada keluarga. Allah, apa? Pas Syarah tak ada bakar ni. Syarah tak ada bakar. Keluarga dia tu mana terputus. Bakar Syarah ni terputus. Mak pak dia tak ada. Pas Syarah tu satu beradik ke? Kita kata kita ni anak cucu Syarah. Ada anak cucu kok mana yang tak ada apa nama berkeluarga begitu. La ilaha illallah. Payah belaka tu kecil tu. Tak ada keluarga mati kan? Supa dengan Ibnu Jarir Tabari, Imam Nawawi. Tak ada. Tapi talia dia tu, bakar dia tu ada ke tak ada? Ada lah. Allah, tak faham lagi. Tak nampak lagi ke kata benda hak tu al-haq tu. Tak nampak lagi. Kata hak tu al-haq, hak kita ni batil, tak nampak lagi. Padalah kita dah. Wirti-wirti kata. Kita nak pergi mengaku apa kalau bukan kita bakar tu? Mengaku apa? Mari pula rakyat kata, "Kenapa tak turut Syekh Daud?" Tanya apa Imam Abu Hasan Asy'ari tak turut Abu Hasan Abu Al-Jubai. Pak tiri lagi tok guru lagi apa tak turut? Allah hujah jadi tak wi logik akal sikit. Wi logik wi makan akal sikit. Wi pandai kata ngaji hukum akal. Ni kita nak mempertahankan diri kita. Yalah. Nampak tak tu tak? Allah, buat apalah gitu.